Dia dia pun garang. So basically bukan mak saja, dia memang garang. Okay. I think even our cousins, our family, our friends semua tahu dia memang garang. Tapi garang dia tu Hai, saya Dr. Hani. Saya seorang doktor gigi. Ini cerita kita. So because your brothers are my friends as well, and one of the things also I heard is your father was quite the character lah. So can you tell me a little bit more pasal kami ayah tu? Oh, okay. Dia pun garang. So basically bukan mak saja, dia memang garang. Okay. I think even our cousins, our family, our friends semua tahu dia memang garang. Tapi garang dia tu adalah hikmah dia. Maksudnya untuk membentukkan kita jadi orang yang baik. Okay. Untuk orang yang baik, orang yang pembersih, dan supaya kita tak hilang arah tuju kita lah. Supaya kita tak, how do I say, dia garang yang macam you tak boleh buat ni, you tak boleh ni. Dulu mungkin masa kecil kita akan rasa macam very limited, tapi bila kita dah besar, I am glad that he did that lah. I see. Itu. So like, how do you know? Because bila sometimes when I hear right, you got strict parents, father yang memang jenis garang macam tu, the children end up being rebellious and then memang end up in a very bad part of life. Tapi macam mana kau punya ayah tu beza? You know, how do you know he didn't go too much? And do you resent your father for being that garang? No. Resentment is a strong word lah. Okay. Because I tahu that he loves us. Dia bukannya garang yang macam dia tak bagi kita peluang untuk grow. You get what I mean? Macam kita boleh buat salah, tapi you face it lah masa tu. Tapi of course you memang kena kau-kau lah, kena marah teruk lah kalau you buat tu kan. So macam kalau nak grow up becoming rebellious tu, kalau nak kata beza tu mungkin apabila parents tu terlampau kongkong sampai like the kids tak boleh nak buat any kesalahan langsung. Kongkong tu boleh, tapi allow them to make mistakes lah. So guys, terima kasih kerana nontonkan cerita kita episod yang kedua, dan harap kita akan jumpa dalam episod seterusnya. Sementara tu, apa your take away daripada episod ni? Saya nak korang semua komen kat bawah, dan jika korang ada cerita yang memang korang nak kongsi dengan saya, boleh komen kat bawah ataupun boleh DM kita dekat media sosial. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, share video ni pada kawan-kawan, dan turn on notification supaya korang tahu when's the next episode gonna turn out.